Anak kecil ini mempunyai daun yang tumbuh di kakinya. Sebenarnya dia bukan manusia, tetapi ia tumbuh dari tanah. Sepasang suami isteri yang tidak subuh mengambilnya sebagai anak angkat. Tetapi Dimore mempunyai tabiat yang pelik. Setiap kali matahari terbit, dia akan menutup matanya. Tangan terbuka. Nampaknya tumbuhan sedang melakukan fotosintesis. Agar tidak dianggap raksasa oleh orang lain, Chu Ehua memakai stoking untuknya. Saya tidak sangka pada hari pertama persekolahan, Dimore dibuli. Muka kena cat. Awi sangat marah apabila melihatnya. Saya membawa anak saya dan menemui rumah pihak lain. Tanpa disangka, orang yang membuka pintu itu adalah bos syarikatnya. Melihat adegan ini, Awi tiba-tiba panik. Akhirnya, saya terpaksa menggigit peluru dan memberitahu bos saya. Apa yang dia tidak sangka ialah itu. Bos meminta maaf kepada mereka. Dia sebenarnya menjemput Dimore ke pesta kolam anaknya. Dimore dengan senang hati bersetuju. Di parti, Dimore bertemu dengan seorang gadis kecil yang membuatkan jantungnya berdegup kencang. Untuk menarik perhatian orang lain, dia melompat terus ke dalam kolam. Memandangkan masa telah berlalu 5 minit,